Assalamualaikum guys. So kepada Digimon fans, apa khabar korang? So hari ni kita ada sedikit projek guys, special project. So saya semata-mata beli Digimon VPAD 20 warna putih untuk buat projek ni guys. So dekat depan ni ada koleksi saya ni. Okey, jom kita buka. So dulu korang dah tengok saya customkan frame untuk 3 Digimon 20 ni. Okay, frame dia saya letak sini. Frame dia saya letak sini. Frame dia saya frame white ni saya letak sini. So mix and match So kalau korang nak tengok macam mana cara buka, macam mana cara nak buat mix and match frame and button untuk Digimon VPAD 20, saya akan letakkan dekat card dekat atas ni. Okay, dekat atas ni saya letak untuk korang tengok. So itu projek kita dah buat hari tu guys. So ini rupa Digimon kita yang kita dah custom. So size ke mana ni? Size ke. Nice. Okay, ni macam tak masuk sangat lah. Saya rasa saya nak kembalikan balik frame ni kepada frame asal. Frame ni pun kepada frame asal. Tapi saya nak buat kali ni versi black and white guys. Okay, so ini guys. So frame hitam ni saya akan masukkan dekat sini. So dia akan jadi full black. So frame putih ni saya akan masuk kat sini. So dia akan jadi full black and white guys. So ini projek kita hari ini. Kita akan buat frame Digimon black and white hitam dan putih full. Kita letak sini lagi cantik. Okay, so ni akan jadi hitam penuh, ni akan jadi putih penuh. So kepada korang yang ada collect VPAD 20 yang VPAD 20 anniversary Digimon yang US version ni, kalau korang nak buat macam saya, korang boleh tengok video ini. Korang boleh tengok hasil dia, nice ke tak nice. So kalau korang teracun, korang pun boleh buat versi black and white guys. So korang hanya perlu beli warna putih dan warna hitam. Sebab hitam ni asal dia frame button dia warna putih. Yang ni ni asal frame and button dia kat sini warna putih. Hitam putih, yang sini putih hitam. So apa lagi korang buka, mix and match balik, tukar je frame ni ke orang ni ke sini. So dia akan jadi full black and white guys. So tanpa masa saya akan buat tukarkan dia orang pakai screwdriver saya ni je, screwdriver Mr. DIY. So kita akan tukar mereka. So saya akan kembali apabila dah siap tukar guys. Okay guys, so selepas besar payah kita tukar, mix and match, buka semua, godek sana godek sini. So sekarang Digimon saya ni dah kembali pada warna asal guys. Dan masa yang ditunggu-tunggu untuk combo black and white kita. Tema kita nak buat hari ni Digimon VPAD 20 hitam dan putih. Ini dia guys. So okay, ni belum siap lagi ni. Saya baru masukkan button saja. Okay, kita pergi tengok warna asal dia dulu lah So kalau warna asal dia dulu macam ni lah. Okay, frame putih. Kalau putih ni dia frame hitam. Macam ni. Okay, korang rasa cantik tak? Nice tak warna asal dia ni? Okay, tapi ni button putih lah. So hitam dengan putih, putih dengan hitam. Ini warna asal kalau korang beli VPAD 20 Wave 3, warna hitam and warna putih. So ni version A, ni version B Ni dalam ni dapat Taichi Agumon, ni dapat Yamato punya Gabumon dia punya special egg lah antara dua ni. So kalau korang peminat Agumon dan Gabumon, Yamato dengan Taichi, korang boleh beli Okay, Taichi Agumon, Yamato Gabumon. So inilah dia masa-masa yang kita tunggu-tunggu. Saya akan pasangkan frame ni pergi sini, yang putih ni pergi masuk sini. Korang akan tengok selepas ni macam mana, mercik ke tak mercik, power ke tak power, korang teracun ke tak teracun. So tunggu sekejap Okay, saya buat off camera, cabut. Okay, so kita akan mula dulu dengan yang warna hitam guys. Okay, moment of truth. Power ke tak power, saya memang menunggu waktu ni sebab saya terbayang dia cantik guys. Jom kita masukkan. Gila guys, nice guys. Serius, cantik, merecik, gila lah. Digimon 20 years anniversary. Gila, betul cantik, betul serius lah. Hitam full black. Cantik. Sangat hitam So kalau korang memang peminat hitam, macam minat G-Shock hitam,
kasut Adidas, Nike warna hitam ke, semua baju seluar pun korang suka warna hitam, jam hitam, apa lagi. Korang kena buat combo ni guys. Korang kena buat ni warna hitam ni, sangat nice ni. Okey, saya buka lampu saya bagi korang nampak lagi jelas. Hitam itu menawan guys. Cantik kan? Frame hitam, button hitam, sangat menawan. So hitam kita dah buat. Sekarang giliran putih. Putih. Serius lah putih. Sebelum ni saya letak frame button putih kat glow in the dark, tak jadi dekat sini lagi kena guys. Putih dia serius lah, cantik sangat-sangat. Putih cantik, hitam pun cantik. Sangat nice. Okay, korang boleh tengok tu. Serius cantik guys. Cantik guys. Digimon 20 years anniversary, warna putih, wave 3. So kita ambil side by side, hitam dan putih. Korang teracun tak nak buat. So kalau korang ada modal, beli je dua ni. Beli satu warna hitam, satu warna putih. Lepas tu korang buka, tengok video saya lah kalau cara nak buka. Kalau korang takut, senang saja cara buka, cuma kena hati-hati. Lepas tu korang mix and match frame, tukar je, interchange saja. Frame putih ni pergi sini, frame hitam pergi sini. So terhasil lah Digimon Black and White. Projek kita hari ni, projek hitam dan putih ni guys. Sangat cantik guys. Okay, ni belakang dia, cantik guys. Ni tepi dia, bawah, tepi sini dan atas. Okay, dan depan. Serius sangat cantik. Okay, nice. So saya rasa itu saja projek kita hari ini. Sebelum saya akhiri video kita, apa kata kita tengok semua koleksi-koleksi Digimon yang saya ada. Saya cuma collect VPAD 20 je lah 20 anniversary saja. So tengok update koleksi saya. Sambil tu korang boleh tengok warna-warna VPAD 20 yang saya ada. Okay, kita pergi dulu pada solid color dulu. Okay, untuk solid color pertama saya ada warna biru ni guys. Saya dah tukar standard color balik. Dulu kita pakai frame glow in the dark GITD. Saya rasa standard color cantik So biru. So kita ada next kelabu grey version wave 1 solid color wave 1. Lepas tu sambungan solid color seterusnya wave 3 warna hitam solid color. So kita ada biru, kelabu, hitam, dan next kita ada putih. Okay, itu solid color saya rasa. Itu sajalah solid color yang saya ada. Next kita ada yang translucent punya. Okay, translucent ni wave 2. So kita ada translucent blue. Okay, lepas tu translucent purple. Saya tukar frame dia biar sama warna merah. Lepas tu translucent green. Dan saya ada lagi satu translucent blue, tapi ni kita mix and match dengan yang warna purple tu Okay, so itu kita punya translucent. Kita letak sini sikit, bagi ruang dekat solid color pun nak masuk juga. Okay, dan yang terakhir Digimon yang saya ada 2 unit glow in the dark guys. Okay, so GITD saya beli 2 sebab special kan. Cuma satu anak saya punya Rafan, satu saya punya Dark Clan Okay, so ada 2 translucent. Saya ada beli kertas glow in the dark. Mungkin kita akan tukar background ni. Mungkin akan tukar, mungkin tak akan tukar. Saya tak tahu, tengok. Sebab saya lagi suka macam standard macam ni. Cuma kalau kita nak main malam, dia tak nampak. Kalau pakai kertas GITD memang akan jelas lah nampak belakang ni. Tapi pun untuk awal-awal tutup lampu lah, lama-lama dia hilang juga kan GITD tu. Kalau korang rasa nak tengok next project kita tukar background ni, saya akan share juga
seller mana saya beli background kertas glow in the dark, jadi ke tak jadi projek tersebut, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Untuk next project glow in the dark, kita pasang background glow in the dark juga kalau korang nak lah. Kalau korang tak nak, tak payah komen lah. So saya mungkin tak buat projek tu, saya biarkan GITD saya ni dalam keadaan standard saja guys sebab pakai background yang ada gambar gunung ni lagi cantik sebenarnya bagi saya lah. Cuma tak praktikal, nak main dalam gelap dia tak nampak Okey, tapi pun saya rasa saya tak main sangat glow in the dark ni. Mungkin saya akan main yang solid blue ni, solid black atau solid white sebab saya suka color solid ni Okey, so itu saja Digimon saya, koleksi saya setakat ini. So kita ada wave 1 solid blue, wave 1 solid grey, lepas tu kita ada wave 3 solid black, wave 3 solid white, lepas tu kita ada wave 2 yang warna translucent, translucent blue, translucent purple, translucent green dan translucent blue. Dan yang terakhir wave 3 glow in the dark guys. So keseluruhannya saya ada wave 1, saya ada wave 2 dan saya ada wave 3 juga guys. So saya harap wave 4 ni saya tak beli lagi lah, cukup lah ni, dah banyak dah ni. Okay, kalau nak beli pun mungkin kita akan beli yang lain pula lah Tapi pun ada ni pun tak sempat nak main dah. Okay, saya collect ni untuk menghidupkan hobi saya yang zaman dulu tu. Masa kecil saya ada beli Digimon tapi dah tak ada, dah bagi orang, bagi anak saudara sepupu saya. So dah tak ada. So kita beli balik untuk beli masa silam kita guys. Cuma bila dah besar ni tak macam masa kecil dulu lah. Masa kecil dulu kita mampu untuk bela, kita ada komitmen kerja, tak ada komitmen keluarga. Masa kecil kita just main pergi sekolah, balik main Digimon kan. Sekarang nak main pun susah lah. Okey, tak cukup masa Cuma yang update-nya kita tengok yang ni last lah. Kalau saya load, last saya bela dekat yang black version ni. Kita tengok saya bela kita dapat apa. Okey, ini dia guys, Chris Garurumon dan juga Blitzgreymon guys. So tinggal tag battle saja untuk mereka jadi Omegamon guys. Okey, bagi makan sikit lah. Makan dulu, kasih hilang lambang chemistic tu. Okey, tengok Blitzgreymon dulu Okey, ini kita punya Blitzgreymon. Tengok stat dia, Blitzgreymon. Okey, Blitzgreymon. Dan lagi satu, Chris Garurumon. Okey, so kalau korang yang baru mencubakan diri kepada dalam dunia VPAD 20 ni, belum dapat lagi Chris Garurumon dengan Blitzgreymon untuk progress jadi Omegamon Alter S, silalah cemburu, silalah teracun So join lah saya untuk masuk kepada hobi menternak Digimon ni, membela Digimon menjadi Digimon Tamers. Memang best hobi ni. Community dia pun okey, tapi semua generasi kita lah. Anak-anak kita sekarang ni tak berapa kenal dengan Digimon. Macam anak saya pun dia minat tapi tak minat sangat lah. Sekarang dia macam dah tak berapa main sangat Digimon ni Beli banyak-banyak ni, dia minta warna glow in the dark lah, warna purple lah, warna hijau lah, dia tak main. Tak apa, kita buat sebagai koleksi, menghidupkan balik kenangan masa kita kanak-kanak dulu. Okey, saya rasa itu saja konten saya kali ini. Sampai jumpa lagi di review-review akan datang, di review Digimon akan datang. Kalau korang nak tengok video-video Digimon di channel saya, boleh pergi kepada playlist Digimon Review guys Kat sana ada beberapa Digimon yang review dan Digimon tips yang saya ada kongsikan. Korang boleh tengok, search playlist lah, pergi kat video, cari playlist, cari Digimon saja sebab banyak lagi konten lain. Korang tak minat kan, Beyblade lah, apalah. So kalau korang datang kepada channel saya hanya untuk Digimon, pergi cari ke Digimon playlist, cari Digimon Review. Okey, jika ada sebarang kesilapan info, kekurangan info, saya minta maaf macam biasa. Jika suka video ini, jangan lupa tekan button like, tekan button share dan komen di bawah. Dan kalau korang boleh subscribe, boleh tekanlah subscribe dan tekan button bell notification untuk tidak ketinggalan sebarang info dari channel The Ark Clan. Sampai jumpa lagi di review Digimon akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum, peace.